Saya nak cepatkan masa sebab saya nak bagi lagi cepat. Waktu saya darjah 2, waktu tu saya dengan kawan-kawan saya ponteng puasa. So budak agen. Waktu tu nak beli pistol manik dekat kedai tu, sanggup jalan jauh-jauh. Lepas tu tiba-tiba kedai tu tutup. Aduh. Kanan. Ada satu masa tu ada orang azan fake. Lepas tu ada orang dah buka dah. Memang kesian lah orang tu. Momen yang paling kelakar. Ya, betul. For me, momen yang paling kelakar 2 minutes before azan, I had drink for breakfast lah. Masa tu saya tak sempat nak berbuka puasa sebab masa tu tersangkut dekat highway, terutama lagi nak balik raya. So kami ramai-ramai masa tu dengan orang ramai yang nak balik raya ni kan berbuka puasa atas jalan raya. Kalau saya nak dengan Jojo Ghazali. Kalau saya pula, saya nak dengan Carol Aming. Sebab saya tu dia masak sedap. Gordon Ramsay lah. Kita dengan Syifrikai. Idol Isa Isa. Ada kot kawan saya lah saya rasa tu. Saya nak cepatkan masa. Patut lah pergi tahu Korea ke duplikatkan diri saya lebih ramai lah. Sebab supaya saya dapat sama-sama masak resepi Carol Aming. Saya nak ada puasa telepati. Contoh macam hari ni saya first day puasa, esok dah hari 30 terus. So Laju lah. Bahawa saya akan menahan semua lapar lah dan dahaga lah. Itu yang kalau boleh saya nak lah. saya biasa roti john tu antara makanan yang wajib lah. Roti canai. Mungkin saya akan makan nasi dengan telur saja.